Testing. 1, 2, 3. Dah. Masih ingat lagi tak lagu ni? Kalau korang semua ingat, tentu korang ingat aku. Akulah Jimmy, pendekar laut. 22 tahun dah berlalu. Sejak Putri tinggalkan aku, nasib baiklah aku dapat kahwin dengan Aspalela. Dan kami dapat anak jantan. Anak aku bagi nama Desmond. Ingat lagi tak Wak Paget? Yang selalu minta kat aku tanah Wan, tanah merah tu. Aku pun belilah tanah. Aku bina resort. Resort tu aku bagi nama Dash Resort. Dash, cinta Aurora? Yes, youlah segala-galanya bagi I. Hati Dash hanya untuk Aurora seorang. Aurora cintaku. Aurora lah kasihku. Auraku. Cantik tak? Cantik? Tapi dah hampir setahun kita couple, dia tak pernah kenalkan pun family dekat I. Jika Dash betul-betul sayangkan dan cinta Aurora, mari ikut Aurora. Lepas ni, kalau Dash masih mahukan Aurora, itulah. Takkan kat sini kot. inilah rupa Aurora sebenarnya. Mari, apa yang Dash bakal saksikan, harapnya tidak akan merubah hati dan perasaan Dash terhadap Aurora. Serius lah. You ikan duyung? Masya Allah. Patutlah. Selama ni you nak rahsiakan segala benda dekat I. Dash tidak takut dengan Aurora? Takut. Cuma sekarang Dash baru faham apa makna dan istilah sebenar magic. Auroraku. Aurora magic. Magical. Sekejap. Dash, tunggu di sini. Ma. Tiup cengkerang ni untuk panggil Aurora ke darat. Bila-bila pun boleh? Iya. Itulah dia Aurora. Tomeng anak putri. Kalaulah jadi menantu aku. Nak tahu macam mana dia dapat kaki? Oh, itu kisah dia berlaku ketika Aurora dan Hamblau berusia 6 dan 7 tahun. Mereka hidup di kalangan koloni-koloni duyung di sebuah pulau terpencil. Satu hari mereka memberitahu ibu mereka bahawa mereka nak pergi berenang-renang di dasar laut. Dalam mereka tengah berenang-berenang tu, mereka terjumpa satu kapal karam yang terdampar jauh di dasar laut. Mereka pun berenang menghala ke kapal itu. Tiba-tiba, mereka ternampak tapak Sulaiman yang telah sangkut di dalam jala.
kedua-dua mereka, Hamlau dan Aurora, menyelamatkan tapak Sulaiman tersebut. Suddenly, tapak Sulaiman yang diselamatkan itu bertukar menjadi puteri samudra yang sangat cantik jelita, macam Maya Karin. Bukan. Dan puteri itu pun berkata, "You can ask anything as you wish." Bahasa Inggeris pelaku. Maka Aurora dan Hamlau minta diberikan kaki untuk berjalan-jalan di daratan. Dan Hamlau dapat hadiah surprise. Bermula dari situ, mereka pun selalu ke daratan berjalan di Pulau Jimmy tanpa pengetahuan orang ramai. Sekali-sekala ada juga yang nampak. Jadi, mereka orang-orang kampung ni menggelar duyung-duyung ini sebagai satu legenda. Dengan riak dan takburnya, saya mempersembahkan Duyung 2, Legenda Aurora. Kenapa, Ibu? Apa terjadi? Aurora, berapa kali Ibu harus bilang, jangan berenang di laut luas. Degil! Abang pun tak faham. Kalau bukan naik ke daratan, pergi laut dalam. Jangan nak jadi benyut! Ibu, tidak jauh mana pun. Tiba-tiba Pukat Tunda itu muncul. Asyik menjawab. Aurora nak naik atas darat. Hidup bersama manusia lain. Bosannya. Ayah Aurora mati kerana kekejaman manusia. Jangan percaya manusia di darat. Tengok apa Pukat Tunda buat di dunia laut kita. Hancur semua. Takkan semua manusia jahat, Ibu. Mesti ada yang baik. Kita tak boleh percaya dengan manusia. Kecuali Jimmy, pendekar laut. Good morning. Morning. Good morning, Boss. Good morning. Beruk ni macam binatang. Hei. Woi. Ori. Bangun. Fuyo. Fuyo. Ha? Dah berapa kali aku pesan? Jangan tidur kat tempat awam. Fuyo. Lagi sekali kau kantoi, aku kurung kau dalam kandang. Dah. Okey. Good boy. Hei. Dash mana? Aku bukan suruh sambung tidur.
Aku tanya Dash, anak aku mana? Oh, dia tidur. Mangkuk tingkat dengan anak. Dah pukul berapa dah ni? Malas betul. Nasib baik kau lagi bagus daripada dia. Tinggal lagi kau tidur kat sini, dia tidur kat dalam rumah. Dah. Pergi kejut dia. Suruh dia bangun. Suruh dia datang jumpa aku. Sekarang. Dah. Satu jam aku tunggu dekat atas ni. Benda ni yang kau bawa? Ha? Okey. Kau cubalah cari benda yang aku boleh jual. Ini je lah yang saya dapat. Kau banyak menjawablah. Ha? Hari ini juga aku berhentikan kau. Dah, kau balik mengenang. Des, kau ingat resort ni bapak kau yang punya? Yelah, Daddy. Resort ni Daddy punya. Ya ke? Kau ni apa nak jadi, Des? Ha? Orik dah bangun tidur. Kau tak bangun-bangun lagi. Ha? Dengan tak mandinya. Ha? Kau nak jadi beruk macam Orik? Tak. Orik bagus. Orik rajin mandi kan? Sorry, Daddy. Tak siap dah ni. Kau banyaklah kau punya siap. Ha? Anak Mami. Ya Allah, apa kena dengan Daddy you ni? Ha? Sayang Mami. Ha? Tasha, tawar please. Sejuk ni, cepat. Apa Jimmy? Kenapa tolak anak Lela masuk air? Suka sangat kasar dengan anak. Cik Ella sana tu. Abang memang tolak. Dia ni. Orik yang suruh. Dia nak balas dendam lah tu. Dah jom. Dia takkan marah kau. Abang Dayeng. Jodet. 2 minggu. 2 minggu tau. Aku tunggu dekat sini. Tak ada satu pun berita kabar baik daripada kau. Abang Dayeng. Kita akan pasang perangkap. Lokasi ikan sudah dikenal pasti. Abang Dayeng, saya percaya kali ini kita pasti dapat. I believe I can fly. Dah. Kalau macam tu, kumpul tenaga kerja kita sekarang. Tapi sebelum tu, music please. Lakukanlah sekuat hati menyanyi. Ada cengkerang. Yes. Cepat! Dia sudah datang! Dia lari! Mana saya nak sorok?
Dah bergerak. Aurora! 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 Sial kau, George. Señora, los agarramos. La sirena. Sí, está aquí ahora. Venga, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Venga, está aquí. Mantap, Georgette. Mantap. I'm so proud of you, son of pantai. Mami Cumi. Bagus, Naim. Syabas! Well done! Hantar duyung ini ke tanah besar. Bersiap sedia untuk dilelong di pasaran gelap. Dan kau, aku akan bagi 50%. Tolak 10% SST kalau kita dapat jual duyung tu. 50%? Kita kaya! 40% je tolak SST. Kuku, Ya, Mami Cumi. Fatih, Ya, Mami Cumi. rakam video dia. Iklankan kepada close contact. Bagi dia air. Bagi dia minum. Mami Cumi. Dia bukan meminum. Dia ni kaki dia kalau celup dalam air baru tumbuh ekor. Rendam dia. Rendam dia. Mami Cumi. Mami Cumi. Cantik kerja you kali ini. Berapa duit you mau? I sanggup bayar. Mami Cumi akan simpan untuk Dr. Ivo. Tapi Dr. Ivo bila harga tinggi lagi. Confirm dapat. Of course. Of course, my dear. Akhirnya, eksperimen evolusi haiwan jadian manusia aku bakal berjaya. Aku bakal merawat kanser dan segala penyakit yang
sakit kau. Bukan anaknya. Ini tak lompat kau. So ladies, this is my last reminder. Don't just simply litter anywhere you like, throw rubbish anywhere you like. If you want to do it in your country, not at my country. Sorry. You're gonna have to pay the fine. Keep our planet clean. Tak faham? Orik. Aku pun dah boleh cakap bahasa Inggeris tau. Kau ni asyik fuyo daripada dulu sampai bila kau nak pandai ni? Apa benda kau cakap ni? Ha? Apa benda? Ha? Mana? Putri, Crash. Pergi ambil air. Cepat. Putri, macam mana boleh jadi macam ni? Nah, terbalik ke ni? Nanti kau angkat kaki, aku angkat badan. Jom, tengok. Okey. Alah, tak. Tak sempat. Jimmy. Sini. Come on. Swim to me. Jimmy? Putri buat apa kat sini? Ha? Macam mana Putri boleh terdampar kat pantai? Nasib baik Orik jumpa. Kalau orang lain jumpa kan susah. Putri datang sini kerana anak Putri hilang. Aurora. Maknanya Putri dah berkeluarga? Putri ada 2 anak. Aurora dan Hamlau. Mereka dua-dua istimewa. Boleh jalan di atas darat. Wow! Ajaib! Boleh jalan! Samudra Putri semakin kotor dan hancur sebab manusia dan pukat tunda. Suami Putri mati sebab pukat tunda. Dan sekarang anak Putri hilang. Putri rasa dia ada di Pulau Jimmy. Putri risau. Tak apa, Putri jangan risau. Nanti Jimmy akan usaha untuk cari. Sementara tu, Putri duduk je kat sini. Jangan pergi mana-mana.
Nanti kami datang balik. Tahu? Jangan pergi mana-mana. Tahu? Stay. Good morning, sayang Mami. Morning. Baguslah anak Mami ni. Bangun awal pagi, dah bersiap-siap nak bertugas. Hei, tunjuk kat Daddy yang anak Mami ni dah pandai galas tanggungjawab tau. Mami. Dia nak beritahu something. Cakap lah. Hei, Dash, cakaplah. Mami pun tengok Dash asyik murung aja. Sedih. Tell me. Dash? Dash, Daddy nak ajak keluar sekejap. Ada benda Daddy nak sembang sikit. Riks. Dash, Ya. Daddy ingat kita kena tutup resort ni buat sebentar waktu. Lah, kenapa pula? Ingat tak kawan Daddy yang Daddy pernah cerita dulu? Ha? Ikan Yuyong tu, Putri nama dia. Ha? Daddy jumpa terdampar kat pantai. Daddy selamatkan dia. Sekarang dia kat mana? Dekat kolam renang. Abang Jimmy. Ha? Abang Jimmy? Ha? Kenapa semua tu? Kenapa dia semua kecoh-kecoh dekat tepi kolam tu? Saya tahulah. Kebetulan, memang abang nak cerita ni. Abang jumpa Duyung, Putri. Ya, betul. Dah lama dah tak nampak Putri. Kan? Tiba-tiba je muncul. Kabar dia gitu-gitu memang. Bukan macam tu. Tadi Ori terjumpa dia. Ori bawa abang pergi tengok. Abang tengok dia dalam keadaan macam tu. Tengah sakit, tengah sedih. Dia cakap anak dia hilang. Nama anak dia apa ke? Alah. Aruru. Aurora. Nama anak dia Aurora. Macam mana kau boleh tahu pula nama anak dia ni? Sebenarnya Dash dah kenal lama dah Aurora. Tapi tak tahu pula yang dia tu Duyung. Dash ni bila bercinta. Nice. Dah besar anak kita. Yeah. That's my son. Daddy kenal Putri. Anak kenal Aurora. Ya, sayang. Bapak Bore anak rintik. Very good. Lela, apa ni? Tak usahlah nak ungkit kisah-kisah lama. Tu kan kisah lama. Dia dah berkeluarga, dah ada anak dah pun. Dia cakap anak dia hilang. Kena colek. Macam mana kau boleh tahu semua benda ni? Semalam Dash nampak Aurora kena colek dengan Jojet. Mami, kita kena tolong Putri, Mami. Abang Jimmy, tolonglah, boleh tak kita dengar nak menyebut-nyebut? Si Jojet tu kan kaki penyangak, Dash. Alah, sabar Lela. Kita jangan lupa. Selama ni kita kaya pun sebab Putri. Inilah masa dia untuk kita balas jasa dia. Please. Ya? Jom kita pergi tengok dia. Macam netizen. Balik semua. Cuti. Aku nak tutup resort ni. Balik. Putri. Putri. Inilah keluarga Jimmy. Ni Aspa Lela. Ni anak kami, Dash. Ini tak payah nak kenalkan lah. Hai Putri. Lela banyak dengar pasal Putri. Akhirnya dapat juga kita berjumpa. Ya, Jimmy pun selalu bercakap tentang Aspa Lela. Buat sementara ni, Jimmy tutup resort ni. Supaya tak ada siapa boleh datang kacau Putri. Jangan risau, Jimmy. Putri selesa. Tapi, ada apa berita tentang Aurora? Putri, Dash kenal Aurora. Kenal Aurora?
Sebenarnya Aurora kena culik dengan Georgette. Culik? Macam mana boleh kena culik? Kenapa manusia selalu kejam, Jimmy? Sabar, tak apa. Jangan risau. Semua orang tahu Georgette tu tinggal kat mana. Kita akan dapatkan Aurora balik. Kau kat sini, Georgette. Kau keluar sekarang. Georgette tak ada. Korang ni siapa? Aku tahu, ni rumah dia. Kau panggil dia sekarang keluar. Apa benda korang ni? Georgette lama dah tak balik. Dia dekat tanah besar. Ikut Daeng. Huyuk. Daeng siapa? Daeng, orang kaya baru kat tanah besar. Dia bawa semua geng-geng orang kampung, geng Pukat Tunda termasuk Georgette buat bisnes. Korang ni sibuk ah? Huyuk. Ini orang ke beruk? Kau belah? Belah? Huyuk. Bang, jom. Apa macam datang rumah orang tak bagi salam. Georgette. Mana dia balik? Huyuk. Nanti dulu, naik. Kalau kau nak air, kau bagi kerjasama sikit. Tolong. Naik. Tolong, ada air. Abang Georgette boleh bagi air yang spesial punya. Sebab Abang Georgette suka tengok ekor. Bos, ekor macam mana, bos? Itu gerak, bos. Georgette, kau jaga duyung ini elok-elok. Jangan sampai terlepas. Kau tahu kan? Dia ni yang akan buatkan kita jadi kaya raya. Georgette janji sampai besok pagi dia masih ada dalam sini. Nanti, melawan dia. Kau kena ingat. Esok pagi kita akan hantar dia ni ke markas Mami Chomi. Dan esok pagi juga Zinko akan ambil dia. Jom. Korang keluar cepat. Dapat tutup macam ni. Jimmy sudah ketemu Aurora? Georgette dekat tanah besar. Kemungkinan Aurora pun dah dipindahkan ke tanah besar. Jimmy, selamatkan Aurora. Ya. Jimmy akan ke dataran. Putri jangan risau. Ya? Huyuk. Daddy, izinkan Dash pergi ke tanah besar. Tapi Dash. Tak apa, Daddy. Dash dah besar. Lagipun semua ni salah Dash. Kalau Dash tak jumpa Aurora tak kena culik. Tak. Bukan salah Dash. Sebenarnya... Lepaskan ibu aku. Lepaskan. Siapa ni? Lepaskan. Sudah. Hamlau, dengar dulu. Mereka yang selamatkan ibu. Hamlau, ini Jimmy. Jimmy yang ibu selalu ceritakan. Mana Aurora? Mana? Aurora kena culik. Ini Hamlau, pahlawan laut. Abang Aurora. Kau
Sebabkan kaulah Aurora naik ke darat. Manusia tak guna. Sudah. Jangan bergaduh. Kita harus bersatu untuk selamatkan Aurora. Dash, Hamlau akan ikut Dash pergi cari Aurora. Bagus Hamlau ikut Dash. Hamlau ada keistimewaan menghidup dan menjejak. Baik. Esok pagi, kita akan pergi. Putri jangan risau. Abang Jojet sayang. Lepaskan Aurora. Sayang. Aurora rasa Abang Jojet baik dan handsome. Bukan macam si Daeng tu. Kasar. Kasar sikit je. Yes. Abang Jojet memang baik. Bukan macam Abang Daeng. Nak Abang Jojet tunjuk barang yang baik punya. Nak. Ya. Wanginya. Berdiri bola rumahku. Abang nak tunjuk barang baik sekarang. Jangan malu. Abang Jojet. Ya. Sabar. Faham tak Abang boleh mana dia punya zip? Duduk dulu. Duduk dulu. Sabar. Mana dia? Woi! Kau buat apa ni gila? Ha? Nasib baik tak terlepas tau. Saya tak kuat Bang Daeng. Dengan ikan pun kau nak bernafsu ke? Iman saya tak kuat Bang Daeng. Dia yang goda saya Bang Daeng. Dah, korang berdua bawa dia naik atas. Jom, cepat. Mari. Bukan kau. Ya Bang Daeng. Kau masuk pergi dalam. Kau alihkan tangki tu. Esok pagi lori nak sampai tau. Dah. Ya, minta maaf Bang Daeng. Minta maaf Bang Daeng. Pergi. Dua kali Bang Daeng. Elok pula dia pakai baju. Ini ke yang ibu minta? Dash, guna ini untuk tolong kalian berdua. Tak payah. Putri dah banyak sangat tolong kita. Tak apa, saya dah sediakan. Ni, Daddy ada siapkan duit. Gunakan sebaik mungkin. Baik. Daddy pun tak perasan ada berapa kat dalam. Jaga baik-baik. Tahu? Oryx, balik. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Kau sekejap bila jadi toyol. Bergeruk betul. Ni. Nah, handle with care. Korang ni ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Gunakan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan. Yang penting, korang kena bekerjasama. Bawa balik Aurora. Okey? Putri, kami akan cuba terbaik. Jaga diri. Jangan gaduh-gaduh. Dash. Hamlah. Ingat Dash. Ingat Hamlah. Dash tak ada adik lagi tau. Kalau ada orang cakap kau Dash handsome, ni cute jambu. anggap tu fitnah. Kena jaga diri baik-baik, okey? Jaga diri. Sayang. Salah anak. Dash. I believe in you. Okay? I'm so proud. Okay? Go get her, Tiger. Aku takkan balik kalau aku tak jumpa Aurora. Kawan-kawan, selalu ikan bau busuk. Kenapa ini wangi? Ini yang segar, bos. Bukan yang kering. Aduh. Lucu. Kau dari mana? Sini. Wow. Ini barang baik.
Ini barang baik. Ini barang baik. Men! Bukan sekarang. Simpan dulu. Abang Tani! Ikan duyung sudah sampai. Macam mana, Ziko? Ini memang barang baik. Jejet, boleh masuk? Okey, baik. Masuk, jangan lawan. Macam mana? Weh, ada Eko. Sedihnya hati ini. Tapi tak apa. Wahai Bayu, sampaikan salam rindu. Daku di sini di belenggu pilu. Di sana kau pasti kau tetap setia, karena cinta kita teristimewa. Wahai bintang, terangkan hati dan menyinar jiwa kehilangan arah. Tuhan, berikanlah kekuatan, tempuh dugaan, kurniakan harapan. Rapat ke jeti. Aku tak fahamlah kenapa Aurora suka sangat naik ke darat. Apa salahnya Aurora naik ke darat? Kat darat ni macam-macam benda korang boleh belajar. Betul? Bangsa kami tak pernah lagi naik ke darat. Bangsa kami benci manusia. Manusialah merosakkan samudera kami. Kalau aku tahu siapa yang colek Aurora, aku akan... Ini semua sebab kau lah. Jangan gaduh-gaduh. Kita kena cari Aurora. Aurora. Dunia manusia ini panas. Berkicap keletiak aku, tahu tak? Oi. Macam mana? Baunya semakin kuat. Jom, ke depan. Bau dia makin kuat. Kat dalam ni. Aurora? Aku rasa tempat inilah Aurora kena kurung. Hati Dash hanya untuk Aurora seorang. Aurora cintaku. Aurora lah kasihku. Auraku. Inilah gelang Aurora. Mana mungkin? Kami tak pernah lagi bagi Aurora gelang. Aku yang bagi. Apa? Kau yang bagi? Tenang. Kan dia bukan kerjaan gaduh.
penat dah. Jauh perjalanan ni nak cari Aurora ni. Dah malam ni kita rehat dah. Kejap sini. Alhamdulillah. Sudah sampai. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya Pak, by the way, tu ada kartu tak? Oh ya ada. Nanti bisa nelfon. Kalau ada apa-apa, bisa call aja. Saya pergi dulu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan. Ya, sama-sama. Ya. Bye. Bye. Oi! Keluar sekarang. Cik. Keluar. Keluar sekarang. Kau ingat aku prebet sapu? Apa tu? Korang dengar sini. Korang nak berambus ke nak aku bawa pergi balai belakang ni? Balai? Apa balai? Diam. Cik, minta maaf cik. Kita minta tolong sangat dan minta tumpang. Kalau jauh kita mau jalan, kaki penat. Kita perlukan kereta ni. Kalau penat, pergi rehat. Bukan ceroboh kereta aku tanpa izin. Dah belah-belah. Okey. Cik, tak ada. Ya. Berapa cik nak saya boleh bayar? bayar? Aku tak nak. Wow. Banyak ni duit. Nama saya Ajat. Private chauffeur. Amliau. Korang rompak bank mana ni? Tak, ini duit saya. Oh, masih duit saya je. Okey. Ini... saya ikhlas. Oh, tu saya? Ikhlas. Bak seketul lagi. Seketul lagi? Boleh, banyak tu. Sebelum tu, aku rasa korang kena tukar baju. Nampak boyo sikit. Poyo? Apa tu? Poyo tu mak kau. Poyo mak aku. Tapi macam tak cukup ni. Nak beli baju pakai duit ni cik? Lagi? Tak apa. Saya ikhlas. Saya tak cukup ni. Tak cukup. Tak cukup? Boleh? Baju mahal sekarang. Berapa kali ikhlas ni? Ni sangat cukup. More than enough. Please, masuk. Get yourself comfortable. Saya drive korang. Jangan risau. Okay, kita pergi beli baju dulu. Okey cik. Sila masuk. Mak kau. Poyo. Mak aku. Poyo. Mak Poyo. Poyo. Kau dengan mak kau masuk Sila. Okey, get comfy ya. Okey. Mak aku Poyo. Memang mak aku Poyo. Des. Mak kau Poyo tak? Des. Amlau. Kau ni yang bukan-bukan je lah. Benda ni pakai kat dalam, bukan kat luar. Kau tu pahlawan laut, bukannya Superman. Superman tu apa? Korang ni sebenarnya datang daripada mana, Aku pun tak tahu. Tak apa. Biar I ajar how to dress like a real man. Just like him. Mak aku Poyo, aku Superman. Apa tu Superman? Berhenti. Apa benda ni? Aku rasa macam nak lari lah. Korang sebenarnya nak pergi mana ni? Mama ni daripada tadi menghidu je tak habis-habis. Sebenarnya, kau tengah cari awet aku. Aurora. Adik Amlau. Oh, awet kau. Adik dia. Tapi aku tengok dia, aku rasa adik dia lari. Sebab tak tahan tengok perangai dia. Adik dia kena culik. Bukan lari. Kena culik? Serius tak? Kalau kena culik, kita kena balai. Apa kau ni? Balai nak buat report. Tak boleh. Adik dia sebenarnya... Apa? Adik dia Duyung. Duyung? Aku dah faham dah. Tadi aku tak nampak. Tapi aku tahu sekarang. Sebenarnya korang dua ni tak pergi sekolah kan? Cikgu tak ajar. Tak apa. Cikgu tak ajar tak apa. Bagi aku ajar. Duyung tu mitos bangang je. Duyung tak wujud. Duyung. Okey. Kita dapat barang baik. Yes. Awak cirit 12 kali. Ciritlah 24 kali.
Aurora. Hamlau, macam mana? Bau dia semakin kuat. Kalau bau dia kuat, kita follow bau tu, jom. Jom. Tapi sebelum tu, aku nak pergi tandas dulu boleh tak? Aku tak tahan ni. Sekejap je. Cepat. Putri. Putri nak bercakap dengan Hamlau? Cakap dengan Hamlau? Boleh ke? Boleh. Jimmy akan call kat sini, nanti dia orang akan keluar kat sini. Keluar? Kejap. Hai, Dash. Mami rindu pada Dash. Dash okay? Muah. Semua okey, Mami. Dia cuma rindu dengan Mami. Tapi kita tak jumpa Aurora lagi. Ibu. Kejap. Hamlah. Ibu. Hamlau? Cantiknya ibu aku. Hamlau? Dah jumpa Aurora belum? Masih belum lagi, Ibu. Hamlau masih jejaki lagi, Bu. Tak apa. Kita akan cuba yang terbaik. Kenapa ibu aku ada dalam peti? Hah? Kenapa? Ini bukan peti, ini handphone. Tadi tu video call. Oh, handphone. Mami, nampak gaya kami kena tidur kat hotel lah, Mami. Lewat sangat dah ni. Ya, banyak sangat drama, Mami. Jantan ni cirit sampai 24 kali. Saya pula bocor. Okey, Mami. Thank you. Buka pintu! Berhenti. Sini. Baunya kuat di sini. Serius ah? Baunya semakin kuat. Aduh. Alas saya kurang ni. Kita kat mana ni? Ikut je lah dia. Awal member kau solat. Belum masuk waktu lagi ni. Dengan hidup adik dia lah tu. Orang tak orang ni? Hamlau? Dia okey tak? Hamlau? Hamlau? Sudah. Dah kena rasum suara bunian ke? Berapu lah korang. Malas lah nak layan. Jom. Jom. Air, cari air. Okey. Sekejap, cepat. Weh, kenapa dia tak pakai baju? Tak payah banyak tanya lah, cepatlah. Dekat. Ini macam kulit. Tak payah sentuh, angkat cepat. Ada kolam kat situ. Mana? Situ. Baik. Mana? Cepat. Kita kena masukkan di dalam kolam. Kalau tak, dia mati ni. Talapia dia, bro. Jap. Bangun. Betul ke apa yang aku nampak? Betul lah. So, duyung ni mitos bangang ke? Hai.
Lapar. Ikan makan apa? Ikan makan pancing. Sini. 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 Aku tahu. Abang aku ada di sini. Abang? Mana? Takut. Nih, kalau Abang Hang ada kat sini, aku sumbat dia sekali dia layak. Abang Hang pun ada ekor. Tidur dalam ni. Kami tidur hotel. Berhenti. Kok dia semakin kuat? Jom. Duyung jantan First time aku tengok duyung pakai suit. Duyung tapi duyung tak reti nak penat ke? Kita dah jejak Aurora tak jumpa-jumpa. Aku dah penat dah ni. Korang tak nak rehat ke? Okeylah kalau macam tu. Dah lewat dah ni. Hamlau. Hoi. Dia boleh cakap dengan patung ke? Malam ni kita stay sini ya. Stay? Sambil tu kita cari Aurora area hotel. Tempat apa ni? Ni. Hotel. Hotel apa tu? Dia lebih kurang tempat tinggal sementara lah. Tempat tinggal? Tempat kau tak ada? Tempat aku ada. Tapi di laut. Kat laut tu kau tinggal dengan apa Aku tinggal dengan ketam, udang, ikan, batu karang, macam-macam lagi lah. Aku tak boleh bayang. Tak payah bayang. Ini apa ni? Ni. Katil. Katil? Tempat tidur. Tempat tidur? Oh. Kau buat apa? Dia kena sawan lagi ke? Aku tak faham lah duyung ni. Katil pun tak pernah nampak. Jam aku. Kau buat apa tu? Hamlau, kau buat apa tu? Sedap. Aku berenang. Sedap kau, kau boleh diam tak? Kita datang ke sini nak cari Aurora. Sedap. Aurora? Okay guys, sekarang ni kita tak ada pilihan. Kita kena buat lawatan door-to-door service. Door-to-door? Bilik ke bilik. Kita nak cari Aurora. Kalau awet kau dalam bilik hotel, kita rempuh je. Okey? Setuju? Ya, Cik. Awak pasal apa ni? Apa hai, Cik? Main pejabat agama ke? Tak. Bukan. Oh. Sebenarnya kita orang tengah cari kawan kita orang yang kena culik. Oh, tak ada kawan. Dia bini dah. Ya. Ni kawan ke? Pelik nampak ni. Okey. Tak apa. Terima kasih. Oh, ya. Ya, baik. Rosak majlis. Ya. Nak apa? Ini handsome. Nak apa orang tengah cari Ilham? Ni macam kenal je. Azmi Ha. Selfie boleh? Satu je selfie. Boleh kan alam buat lagu. Buat lagu dekat sini je lah. Buat lagu bukan buat anak. Tak, nak gambar je. Guys, mai. Kita cari ikan. Bukan sotong. Woi, Gina! Apa ni siapa? Ni siapa ni? Minta maaf ganggu. Cakap. Kami terbau bau ikan. Hang yang bau ikan. Minta maaf, Cik. Minta maaf. Diorang ni tengah cari orang hilang. Bukan orang. Ikan. Duyung. Duyung tu memang bau ikan. Macam bau abang. Ni. Abang keluar. Saya aku tunggu. Soak. Keluar. Aku tenang suka bau tu. Asyik lah, Kete. Korang buat apa ni? Ramai dah komplain tau. Why are you all causing problems?
No. We are looking for a friend. By knocking all the doors? Yes. Hey, korang cakap apa? Dia marah. Cik Embur. Ya. Ni. Oh, korang turun dulu. Nanti aku settle. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah aku petunjuk-Mu, ya Allah. Kau berilah aku kekuatan untuk mengharungi segala dugaan ini, ya Allah. Kau tunjukkanlah jalan untuk selamatkan Aurora, ya Allah. Satukan kami, ya Allah. Aku sayang yang teramat untuk Aurora, ya Allah. Hanya padamu aku berserah. Amin. Rabbal Alamin. Daddy. Hello Des. Hello Daddy. Dah bangun subuh Ingat saja nak test je. Baguslah. Inilah semangat daripada Des yang Daddy harapkan selama ni. Alhamdulillah. Thank you. Jadi, sorry lah. Des betul-betul tengah buntu sekarang ni. Des buat apa lagi kat hotel tu? Aurora dah jumpa? Macam mana dia tahu kita orang ada kat hotel? Dekat phone Des tu kan, ada location finder. Sebab itulah Daddy selalu dapat notification dekat mana saja Des berada. Dekat butik tadi dekat sejam tu. Buat apa? Beli baju ke? Beli saham butik? Aduh, semua benda dia tahu ni. Daddy kan power macam Fial. Hamlo cakap bawa Aurora kuat betul kat hotel ni. Sebab itulah kita orang singgah kat sini sambil menyiasat. Apa-apa pun, jaga diri. Location finder dekat phone tu jangan off. Ya? Kalau perlukan Daddy, bila-bila masa ya, I'll be there for you, Masya. Baik, Daddy. Pesannya Kak Mami dengan Putri, Dash akan bawa balik Aurora. InsyaAllah. Bye. Lela. Ya, Abang Jimmy. Berhenti. Berhenti. Masuk je. Makan macam ni raya-raya sedap lah. Des. Yes. Tu bukan... Korang bukan yang dekat... Woi! Korang yang kat hotel tu kan? Oh, nak gaduh Sini lah. Lah. Woi, kejar dia. Kau sini, sini. Woi! Woi! Mana Duyung? Duyung? Mana aku tahu? Kau tahu? Minta maaf, Tuan. Bini saya, anak-anak saya ramai, Tuan. Berapa isteri kau ada? 3, Tuan. Anak? 12 orang, Tuan. Asal kau beranak banyak sangat? Minta maaf, Tuan. Kau dengar sini. Kau nak anak-anak kau dengan isteri-isteri kau selamat. Pada dia cakap aku. Tuan. Sini.
Lupa nak lock. Mana Aurora? Bos, sorry bos. Sorry bos. Apa sorry? Kau ni muka macam aku pernah tengok je. Ha? Bukan kau pernah kerja dengan aku ke? Bos, saya ikut arahan Mami Cumi. Oh, arahan Mami Cumi. Sekarang Kau bagi tahu mana Aurora. Cepat! Sebelum aku sunatkan kau lagi. Cepat! Hurry! Tengok, Aurora ada tak? Hei! Amlau! Macam mana kau boleh ada kat dalam ni? Dash, aku dah tangkap dia ni. Terpotong kepala dia. Tolonglah saya, Tuan. Bos, saya bagi tahu Aurora kat mana. Hei. Buat apa ni? Hei. Apa ni? Hei, ni apa ni? Tunggu, saya. Ni buang. Sorry. Amlau, Ajak, korang tunggu kat sini. Kita orang akan masuk ke dalam. Kalau ada apa-apa masalah, korang masuk je. Boleh. Bola. Okey, korang pun. Hati-hati. Jom. Kita ikut sana. Jom. Cepat. Aurora. Aurora, you okay? Sabar ya nak. Kita mulakan bidaan kita dengan memperkenalkan ikan duyung berkaki manusia. Rendam di dalam air. Ayah, tengoklah keajaibannya. Inilah duyung kita, namanya Aurora. Have a seat first. Please, duduk dulu. Wow, amazing. Kita mulakan bidaan kita dengan 500,000. 550,000 50 sen. 550,000 sen. Satu. Gila. 1 juta satu. This time ni 3 juta. 5 juta. Wow, jumlah yang paling tertinggi. Ada siapa yang nak letak lebih tinggi? 5 juta satu. 5 juta dua. 6 juta. 7 juta ringgit. Encik, 7 juta, betul? Okey, 7 juta satu, 7 juta dua. 8 juta. 9 juta pounds. 8 juta pounds sterling. 8 juta pounds. 8 juta pounds. Wow! Tanya! Ikan duyung berkaki manusia kini milik Dr. Ivo. Doktor Ivo, doktor.
Sorry to stop your time. Sebenarnya kami berminat nak beli duyung daripada Dr. Ibu ni. Kami dah terlambat sikit. Berapa? Lambat. Melayu selalu lambat. Anyway, she is not for... Oh, did I say she? I mean, it is not for sale. Tapi kalau mau beli haiwan-haiwan eksotik saya yang lain, ya stok-stok lama itu I boleh jual. Mau beli? No interested. So don't waste my time. Saya ada banyak kerja mau ambil darah tu mermaid. So, excuse me, ya. Well. What do we have here? No. Dr. Evil. Whatever. Hey, mau jual ini monyet? No, not for sale, not for rental. I'm sorry. Pak Ang. Oh, Pak Ang. Are you Korean? Pak Ang sounds very Korean, you know. Okay. Dr. Ivo, let's get downtown, straight to the point. Sebenarnya kami ada duyung jantan. If you are interested, kita boleh tukar suka sama suka. Oh, yes, I'm interested. Tapi kenapa saya perlu percaya kamu? Buktinya mana? Bawa ke saya. Nak bawa ke mana? Datang rumah saya malam ni. Sebab saya ada banyak kerja mau buat eksperimen ke atas itu Aurora. Tapi jangan main-main dengan saya. Pendapat Melayu, sesal dahulu berpendapatan tinggi, sesal kemudian. Berpendapatan rendah? kurang bijak. Pak Ang, you wanna come with Daddy? No? You're lost, okay? Hey! Jangan kasar-kasar. Dia kan tetamu kita. Wahai duyung, selamat datang ke rumahku. Wah, dia ucap terima kasih. Kurang ajar. Lepaskan aku. Kurang ajar, hey! You look at me while I'm talking to you. Oh, marilah. Kesini sayang. I hunger for your blood. I, Dr. Evil, am gonna change the world. Too bad you won't live long enough to see it. Bawa dia masuk. Aku akan selesaikan masalah kanser untuk semua. Melengnya dayung ini akan jadi masanya. Letak dia di sana, atas meja. Tahan. Pingsan. Ya, dia sudah pingsan. Pegang-pegang kenapa? Mau campur ya? Kincing kuda. Okay guys, kita dah sampai crime scene. Ya, kita kena yakinkan dia. Ni ikut bawah dia. Jom. Dr. Evil. Barulah. Jangan sentuh. Ada 8 million pounds to touch her. This belongs to me.
Jadi kamu betul-betul datang, ya? Maknanya, ada buat bukti? Mana bukti? Ni bukti kau. Mau bukti? Kita kasih bukti. Betul-betul. Duyung jantan ya? Kalau gini, saya boleh beli. Berapa kamu mau? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Sebut saja syaratnya apa? Kita kena bawa duyung ni jumpa dengan duyung jantan tu. Tapi dalam keadaan yang sihat. Baru kita boleh tangkap duyung jantan tu. Dia sihat. Maksud kamu sihat tu apa? Walafiat. Jangan suntik dia. Jangan ambil darah dia. Dan dia kena berendam. Kalau tak, dia akan mati. Bob, siapkan air untuk dia berendam. There won't be experiment tonight. Tapi besok bawa saya ke itu Tasik. Tapi jangan macam-macam. Ya? Oh, sorry. Sorry. Mana itu? Cannot believe my eyes. No, betul. Mereka tidak tipu. Ada duyung jantan. Rezeki saya dapat duyung jantan hari ini. Aurora, boleh kamu dengar? Abang? Kami ada rancangan untuk selamatkan kamu. Abang cuma minta kamu dengar arahan abang. Baik, Abang. Berapa mau? Ini banyak sekali. Cepat! Tangkap orang! Dari! Mana melari? Sini! Ketong! Dah hari ya? Akhirnya masuk tangkap kita. Kami cumi! Orang dah tak boleh lari mana-mana. Kamu kenal mereka semua? Ya! Mana mau lari? Hei, syaitan! Apa rancangan kamu semua? Bawakan ombak laut datang ke sini. Mana mungkin ombak laut sampai ke sini? Sini kan Tasik. Aku seru-seru. Sekarang. Kawan-kawan kita simpan aku di Tasik ini. Sebab Tasik ini adalah luar bawah tanah yang terus ke laut. Kalau apa-apa jadi, kau minta pertolongan dari laut. Abang, hati-hati ya. Jangan risau. Kita bergabung. Meletup. Ya, apa nak buat ni Bang Deng? Kasih pecah kepalanya. Baik. Let me explain. Can you panic?
boleh tahan juga si teh lalat mega ini. Aurora, bawakan semangat laut untuk aku bertarung. Wahai semangat laut, kau berilah semangat kekuatan agar semesta lautan dapat dipertahan untuk imbangi indera lautan, kuasa di langit dan alam yang nyata. Maafkan Abang Aurora. Aurora, kawan-kawan kita akan selamatkan kau. Nanti kau terus terjun ke tasik dan berenang ke laut. Aurora takkan tinggalkan abang. Jangan tunggu aku. Aku dah kena jerat. Aku dah hilang kuasa. Manusia ini sudah ambil senjataku. Dash? Pergi. Pergi. Wahai Sang Putri Samudra Raya, sesungguhnya namamu takkan ku seru sekira masalah ini mampu ku tanggung sendiri. Senjata pemberianmu sudah jatuh ke tangan manusia. Nyawa kekandaku mungkin dalam bahaya sekarang. Kumohon bantuanmu, sebagaimana kami membantu kamu dulu. Aku juga tahu Tuan Putri tidak boleh tinggalkan laut. Maka bantulah kami dengan cara apa itu. Pendekar laut lah konon. Mana kawan-kawan laut kau tu sekarang? What the benda? Dash, terima kasih. Okey. Rora rindu, Dash. Rora okey. Guys, Hablau dah belasah semua. Jom. Dah ni. Kamu kekot ni makan ni perempuan. Kekot kuat. Ya. Sorok nampak. Kau belum kenal lagi aku ni siapa. Ini Jini tau. Pendekar laut. Huyo. Ai. Ampunkan Den. Jangan apa-apakan Den. Perempuan ni. Dia orang jahat. Tak, dia yang salah. Dia salah. Dia. Tak. Macam ni. Den tak nak bunuh orang. Ni semua Den buat demi eksperimen je. Habis duit 8 juta. Mana kunci? Cepat. Mana? Ambil.
Puji. Saya minta maaf. Lupa ni. Dan tolong semua duyung. Duyung seluruh samudra. Boleh? Bagus. Putri. Putri okey? Tak ada berita lagi ke? Nanti Lela call Abang Jimmy, Hai Marshmallow. Hai Abang Jimmy. Hai Marshmallow. Abang Jimmy, ada apa-apa berita? Ini Abang Jimmy tahu. Semua okey. Dash pun okey. Jangan risau. Aurora pun dah selamat. Jangan risau, okey? Good news. Macam ni. Buat persiapan majlis. Untuk kita raikan, kita sambut kepulangan Aurora. Okey. Abang Jimmy jangan risau, nanti Lela akan uruskan, ya? Bye-bye, Marshmallow. Take care. Putri, ada berita baik. Mereka dah jumpa Aurora. Betul. Terima kasih. Setelah Aurora diselamatkan, maka Putri dan keluarganya pulang ke koloni mereka. Maka berakhirlah cerita. Belum. Saya ada ucapan. Begini ucapan saya. Saya dengan sombong dan bongkar dengan ini melancarkan Kelab Samudra bebas buka tunnel. Dan dengan ini juga saya memohon supaya semua memberi sokongan. Sekian, terima kasih. Over to you, Wilson. Thank you, Daddy. Saya ingin memohon maaf dan berharap supaya kita semua dapat hidup bersama di antara manusia dan koloni duyung untuk menyelamatkan samudra kita. Dan kita akan menjadi musuh utama kepada sesiapa yang mencemarkan alam sekitar kita.